Ramai orang tanya saya, bila waktu terbaik untuk jual emas? Jawapannya senang, tapi sangat penting untuk difahami. Jangan jual emas ikut emosi. Jual bila memang ada sebab yang kukuh. Yang pertama, bila ada peluang tukar kepada aset yang lebih baik. Contohnya, tiba-tiba ada rumah dijual bawah harga pasaran. Waktu itu, jual emas untuk dapatkan modal. Atau mungkin nak rolling modal bisnes yang boleh beri pulangan lebih besar. Kedua, bila anda dah capai matlamat simpanan. Contoh, nak guna duit itu untuk deposit beli rumah, anak dah nak masuk universiti, atau dah sampai masa nak naik haji. Emas tu memang disimpan untuk tujuan itu. Jadi, inilah masa yang sesuai untuk jual. Dan yang ketiga, kalau ada kecemasan, maksudnya simpanan kecemasan dalam bentuk tunai dah habis. Waktu ini, emas boleh selamatkan anda. Sebab tu penting simpan emas. Bukan untuk dijual suka-suka, tapi untuk situasi penting dan kritikal. Kesimpulannya, emas bukan untuk dijual setiap kali harga naik, tapi untuk digunakan bila ada keperluan sebenar yang lebih penting daripada emas itu sendiri. Kalau anda nak tahu strategi simpan emas yang betul supaya tak tersilap jual, saya boleh tunjukkan. Follow saya untuk lebih banyak ilmu emas yang mudah dan praktikal. Ingat, emas disimpan bukan dilabur secara gopoh. Isi beg biru di bawah untuk mulakan perjalanan simpanan emas anda sekarang.